Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat soalan ni. Okay, so kita baca soalan dulu. Ungkapkan persamaan kuadratik. So kita kena kembangkan semua ni, tolak X ke dalam bentuk iaitu AX kuasa 2 tambah BX kan. Jadi jika A dengan B merupakan punca-punca bagi persamaan itu, nak nyatakan A tambah B dan alpha tambah beta dan alpha beta. Okay, so maksudnya kita kena kembangkan macam biasa. Kita saling balik. Tambah 4 samakan dengan saling balik lah. Lepas tu nanti korang kembang-kembang lah. X tolak 5. Jangan lupa tahu ni ada tolak X. Tolak X. Lepas tu saya dah dapat dah. Ni jawapan dia X kuasa 2 tambah 18X tambah 3. Ni korang kembang sendiri lah. Lama kalau nak kembang aku. Sebab tu semua lower form kan. Kembang-kembang tu sama dengan kosong. Okay. Lepas tu kita kena buat dalam bentuk alpha beta semua ni kan. So formula dia adalah X kuasa 2 tolak alpha tambah beta. Alpha tambah beta apa tu? X kan. Lepas tu tambah alpha beta. Lepas tu sama dengan kosong. Tu korang buatlah macam tu juga. So, maksudnya X kuasa 2 tolak alpha beta dia apa? Alpha beta dia mesti kat sini. Kalau ada X tu adalah alpha beta. So buat 18X tambah alpha beta dia ni 3 ni. Buat 3 sama dengan kosong. Lepas tu apa alpha beta dia? Alpha beta dia adalah alpha tambah beta dia adalah berapa? 18 kan. Lepas tu alpha beta dia adalah 3. Ni dengan ni. Okey. Lepas tu kita tengok soalan B pula. B. Tengok soalan B pula. Diberi bahawa X tambah H kuasa 2 tolak J ialah persamaan kuadratik iaitu H ialah 4, J ialah 64. Tentukan jenis punca persamaan itu. So punca persamaan ni ada 3 iaitu punca yang sama, punca yang berbeza dan tiada punca. Apa ni? Tulis je lah. Sorry kalau buruk sebab aku tak pentametri. Kalau sama ni adalah lebih dari kosong. Ya ke? Kurang kot? Aku tak ingat lah. Kalau sama, kurang dari kosong. Sama kurang dari kosong. Kalau berbeza lebih dari kosong. Kalau tak ada punca, kalau sama dengan kosong lah. Salah. Apa benda lah. Kalau sama dengan kosong. Kalau tiada punca adalah kurang dari kosong. Okay. So kita tengok soalan ni. X tambah H kuasa 2 tolak J sama dengan kosong. So kita nampakkan ni ada H. Dia bagi H sama dengan 4, J sama dengan 64. Kita masukkan dekat persamaan ni. So kita akan dapat X tambah H dia 4 kan. 4 kuasa 2 tolak J dia 64. Okay. Sama dengan kosong. Lepas tu ni kembangkanlah X sama 4 ni. Kembang. Awak akan dapat X kuasa 2 tambah 8X tolak 48 sama dengan kosong. So kalau punca-punca tu kita akan guna formula yang mana? Kita akan guna formula ni. B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay, so gunalah formula ni. Kita nak tahu dia punca apa. Dia sama ke, dia berbeza ke, dia tak ada punca. So maksudnya kita guna B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay, B dia apa? B dia 8 kuasa 2 tolak 4 darab 1
darab negatif 48. Jadi kita akan dapat 256. Okey, 256 ni nombor dia lebih dari kosong ke kurang dari kosong? Dia adalah lebih dari kosong. Maksudnya dia punca apa? Lepas tu tulis kat sini, dia punca yang berbeza. Dua punca berbeza. Dah siap. Macam tu lah, dapatlah. Berapa markah ni? 5 markah kat sini. Okey. Bye.